Kita tengok soalan-soalan yang telah diajukan. Soalan yang pertama, saya mandi wajib, kemudian saya terlupa menggunakan salah satu, saya mengenakan salah satu anggota badan. Selang beberapa jam saya teringat, adakah perlu mandi wajib semula atau bagaimana? Baik. Dia mandi wajib. Bila mandi wajib, rupanya dia terlupa basuh sebelah kaki yang kiri. Contoh, sebelah daripada peha ke bawah. Okey? Dia hanya sampai basuh kaki kanan, time basuh kaki kiri, bini dia panggil cakap gitu gini, terlupa sambung. Bang, dia pun selesailah pakai baju apa semua. Dalam sejam lepas itu baru teringat, tadi mandi junub tak basuh kaki kiri. Jawabnya, kena mandi semula ke atau macam mana? Jawabnya ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, kena mandi semula. Kerana lama sangat dah. Faham lagi? Pendapat yang kedua, selagi tidak ada niat memutuskan mandi, maka boleh sambung saja basuh. Okey? Boleh sambung je basuh. Maksudnya bila teringat kaki kiri tak basuh lagi, maka dia pergi sambung kaki kiri saja basuh. Tak payah mandi semula. Nampak? Kerana apa? Kerana mandi tadi tidak sempurna. Makna mandi, sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin. Ratakan air sekalian badan dengan ada niat. Tiba-tiba niat ada, rata dah ada, kaki sebelah tak kena, tidak sah lagi, maka wajib basuh, sempurnakan saja. Kerana apa? Kerana mandi dia tidak seperti solat. Solat kalau tinggal rosak habis. Faham lagi? Adapun mandi boleh sambung saja. Okey, jadi kita nak ikut pendapat yang cukup sambung saja, tak payah mandi semula, silakan. Hukumnya boleh, kerana ada fuqaha yang berkata seperti itu. Soalan seterusnya,